Salah satu prinsip penting dalam pengurusan kewangan ialah mengamalkan kaedah memotong 10% daripada pendapatan setiap bulan sebagai simpanan. Prinsip ini menekankan disiplin, bukan bergantung kepada lebihan wang. Ramai yang buat kesilapan dengan menunggu duit lebih untuk menyimpan, tetapi hakikatnya lebihan itu jarang berlaku. Oleh itu, tindakan terbaik ialah pejam mata dan asingkan terus 10% sebaik sahaja menerima gaji. Untuk lebih berkesan, simpanan ini boleh ditukar kepada emas. Emas membantu mengunci wang daripada dibelanjakan kerana ia tidak semudah wang tunai untuk digunakan. Selain itu, emas berpotensi melindungi nilai dalam jangka panjang. Simpanan emas yang konsisten ini boleh menjadi aset kukuh yang digunakan sebagai sandaran kewangan. Apabila nilai emas meningkat, simpanan tersebut boleh dimanfaatkan sebagai modal untuk perniagaan ataupun pelaburan lain. Dengan cara ini, disiplin menyimpan 10% bukan sahaja menjaga kewangan, malah membuka peluang untuk menggandakan kekayaan tuan-tuan pada masa hadapan. Semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Like, komen, share dan follow. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang persoalan berkenaan dengan tabungan emas public gold, boleh berhubung dengan saya, insyaAllah saya bimbing sebaiknya.